Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Baru-baru ini dilaporkan YB Datuk Dr. Mohamed bin Abdul Hamid iaitu Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang telah dipanggil oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ramai rakyat di Pulau Pinang tertanya-tanya sebab apa beliau ni dipanggil atau siasatan apakah yang dilakukan ke atas beliau. Saudara dan sedari, pihak pembela tanah air PETA telah mengeluarkan satu e-book untuk kefahaman rakyat Malaysia berkenaan dengan rasuah dan penyelewengan zakat Pulau Pinang. Saudara dan sedari boleh dapatkan e-book ini di t.me Malaysia Merdeka, di mana saya telah letakkan link di sana. E-book ini ada beberapa bab pendedahan daripada ucapan pengerusi PETA iaitu Saudara Badrul Hisham Shahrin ataupun dikenali sebagai Cik Gubat, iaitu berkaitan dengan skandal Penang Smart Karya, bonus kepada kroni, budaya kronisme dan nepotisme dalam zakat Pulau Pinang, duit masjid yang digunakan untuk kepentingan peribadi, lawatan luar negara dan pelancongan keluarga, serta banyak lagi pendedahan penyelewengan wang zakat, termasuklah buat rumah terbuka hari raya guna wang zakat dan zakat yang diagihkan kepada rakan-rakan sendiri. Saudara dan sedari, kes ini merupakan kes yang besar yang melibatkan institusi agama iaitu zakat yang memerlukan rakyat untuk bersama dalam perjuangan ini agar mereka yang bersalah ini dibawa ke muka pengadilan. Saya menyeru dan merayu agar rakyat Malaysia menyebar luaskan dokumen ini untuk kefahaman semua. Apakah respon rakyat Malaysia?